Alright guys, hari ni aku nak buat van paling busuk dalam sini, dalam dunia. Tak ada dalam dunia, tapi dalam Malaysia lah, maybe lah. Tapi paling busuk guys, aku dah kumpul macam-macam benda untuk tim aku tengok diorang boleh tahan ke tak boleh tahan. Tapi hari ni malangnya Kai tak ada. So sebenarnya Kai yang paling tak tahan bau busuk ni. Dengan itu, kita akan pergi dekat setiap rumah member-member kita orang. So, aim kita hari ni adalah kita orang nak lepas Guinness World Record. So, macam biasalah, cameraman kita adalah Syah. Dia akan rakam lah semua benda and dia akan alami sekali bau yang ada dalam van tu. Wih, bapak. So, dengan itu, kita ada benda-benda busuk yang ada dekat sini tu. Semua aku tutup dalam plastik sebab kalau aku buka memang teruk lah. Bau dia sangat-sangat teruk. Aku fikir balik benda yang aku ambil tu pun aku nak muntah. Okay, ni adalah tong sampah. Tiap benda-benda busuk tu kita orang akan letak dalam ni. Kita akan travel sepanjang 5 km. So sepanjang 5 km ni, kita semua ni kena tahan dalam van ni. Kita semua kena tahan. Siapa yang nak keluar, orang lain keluar tak apa, kita mesti kena tahan sepanjang 5 km. Terberak? Kalau nak terberak, kau berak lah dekat tong tu. Alright, dengan itu, let's go to the start. Alright, sebelum kita bergerak tu, kita berehat dululah. Tapi bukan KitKat, kita berehat bersama Smart D Bro. Sebelum tu kita kena minum air dulu. Sebab kalau kita tak minum air sekarang, jadi kita akan tersedak bau. Baru aku tahu macam mana perasaan orang kutip sampah setiap hari. Apa? Baru aku tahu perasaan dia macam ni. Perasaan apa? Perasaan orang kutip sampah setiap hari. Baru kau tahu lah? Baru kau tahu perasaan diorang? Sama ni kau tak tahu? Tahu juga. Kau mana satu ni? Jangan jatuh bawah weh. So guys, ini adalah sampah makanan sampah-sampah yang macam mana lori sampah tu bau. So kita akan try lah tahan selama 5 km. Dekat sini pun dah bau dah. Okay, kau bau sikit. Strong. Pergi bawah, pergi dah. Dekat. Wih. 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 Takut pula aku tengok ni. Takut pula aku tengok. Kau boleh rakam tak ni? Boleh. Boleh. Kau boleh ambil video? Boleh, dah ambil. Alright guys, sekarang kita nak pergi ambil Nabil, iaitu salah satu tim shark kita. And aku nak bagi dia alami lah bau yang kita bau tadi tu. And bila dia sampai je, aku akan buka lagi satu bau. Asal tutup. Buka lah. Tak ada je ni. Aku menyesal makan mi goreng. Jangan keluar balik. Jangan keluar balik Alright, sekarang kita ada dekat rumah Nabil. So dia tak tahu lagi apa benda yang kita nak buat ni. So first kali aku akan bagi dia hidu lah, kan? Bau. Kau tengok lah bau. Asam. Asam tu. Aku akan buka lagi satu nanti. Boleh tahan lagi. Boleh tahan tak? Let's go. Campuran. So ada lagi dalam dia 5 km, tapi tadi kita dah baru jalan
suku kilometer. Suku lah. So ada lagi 4 per berapa aku. Aku turun sekarang. Bro, kamera tak fokus kan. Wait. Dia elok jadi kursi jadi sok. Katil siap. Boleh. Masuk. Buka. Okey, mana? Duduk sini. Masuk kepala. Memang respect. Cepat, masuk kepala. Dia dah bangun tu. Weh, bangun. Alright, ni adalah next. So kita dah sampai di rumah. Member kita IC apa? Kau punya quotes. Maksudnya? Kata-kata kau. Kita go chill to the max. Nak kau sikit? Chill to the mic? Chill to the max. Weh, baik lah. Alright guys. Tadi tu aku tak boleh nak buka sebab tak tahu apa benda ni. Ni bangkai pun. Pakai apa tu? Aku di sini. Orang baru duduk sini. Aku dah lama dah. Sampai sini aku dekat depan pun dah boleh bau ni. Aku tak tahu dia orang macam mana dekat belakang. Weh. Okey. Dia korang okey Oi, sini weh. Sini. Buka. Masuk. Sekuat nak bawa tai kau tu. Aku pula. Weh, Syah tutup pintu Syah. Okey ah. Okay. Ini tahu baik. Okey. Aku nak kau buka plastik tu. Kau hidu dalam. Cabang lari. Jangan sentuh plastik pun tu. Jangan Oh, kalau aku buka ke? Jangan buka plastik tu, jangan sentuh plastik tu. Bawah. Hidu kat bawah. Hidu terus. Hidu terus. Aku tak suruh masuk kepala weh. Okey, masuk. Babi kuat. Bau. Sini. Kau tengok apa dalam ni. Buat babi bau ni. Mari. Ya, kat sini lah bau dah. Masuk Sini, lah kau sini. tengok. Kau kena tengok apa dia? Benda. Kilometer dalam van bau tu. Diorang ni semua dah 1 lebih kilometer. Aku bawa makan, bodoh jangan buat macam ni. Sebab okey. Lagi bau. Okay, ni sekarang ni kau kena cium bau dia sikit. Okey? Sebelum buka tu kau cium dulu. Okey. Dia sepeda ke apa bodoh tai ke? Dia sebab dalam lama. Kai. Sini dia mana? Boxer siapa? Nabil. Aku pula. Bodoh tak payah bau bodoh. Jom Fraser. Memang respect.
Hang letak kat belakang ah. Sialah bau dam. Kau silap bodoh. Kau silap bodoh pergi angkat. Mantap. Keluar. Keluar. Keluar kat sini, keluar kat sini. Muntah kat sini, nak muntah sini. Buka pintu bodoh, buka pintu. Nak muntah dalam ni, muntah dalam tu. Saya dah video. Aku keliru ke? Dia nak muntah pun dia confuse. Aku nak muntah. Tak ada, kau nak keluar, aku keluar dulu. Nanti kita tinggal kau. Kejap. Keluar bodoh. Man, kau cek apa man? Man, benda tu man. Man, benda tu man. Babi lah kau cek Ni air tu. kencing kau. Air kencing. Kencing siapa bodoh? Spray pula benda tu. Dia spray pula benda tu kat IC. Dalam tu ikan nak. Cuba bagi aku rasmi dulu. Cepat Syah, bau dulu Syah. Mat lah bau. Cepat bau. Bau. Okay, buat muka gangster lah. Alright guys, itu saja untuk hari ni. And apa pendapat korang? Aku Oi, busuk, pening dan menguji kesabaran. IC kau macam mana? Aku chill to the max lah. Chill to the max. Chill to the Santai max. aku chill je. Okay, lepas 5 km, apa kau rasa? Rasa dia bila IC kencing memang nikmat lah. Busuk Oh, tu kencing IC tadi tu? kencing IC. Oh, kau tolong kencing kan lah? Aku tolong kencing, dia bluetooth. Memang Okay, Nabil. Aku nak kencing orang tu manusia bodoh. Ya. Waduh. I'm sorry to say that. Alright guys, itu saja untuk hari ni. Pastikan korang komen and komen apa pendapat korang pasal video ni. Jangan lupa like and share. And next video aku akan pilih 5 komen yang terbaik daripada korang dalam video ni. So akhirnya kita orang dapat settle juga 5 km van paling busuk dalam dunia. Bye. Buat muka gangster Tengah. Okay. Okay, 1, 2, 3. Ni kat tengah kan. Weh, laju sangat. Laju sangat. Slow. Macam ni. Ha? Kau pergi sana lepas tu kau bantai dia. Okay, 1, 2, 3.